Siapa yang letakkan matlamat untuk langsaikan hutang menggunakan emas boleh letakkan target untuk dapatkan gold bar 50 gram dan juga 100 gram ini. Gold bar 50 gram hari ini berharga sekitar RM30,000 dan gold bar 100 gram berharga sekitar RM61,000. Kenapa simpanan untuk langsaikan hutang lebih berbaloi disimpan dalam bentuk emas? Ini kerana simpanan dalam bentuk emas lebih susah bocor dan memberikan keuntungan dari kenaikan harga emas setinggi 10% setahun. Kelebihan kedua, emas ini spread value-nya lebih rendah iaitu 7.5% untuk gold bar 50 gram dan 7% untuk gold bar 100 gram. Ini bermakna kedua-dua emas ini memberikan keuntungan yang lebih banyak berbanding dengan saiz emas yang lebih kecil seperti gold bar 10 gram dengan kadar spread value sekitar 9%. Dengan Public Gold, tuan-puan boleh mula menabung gram emas melalui akaun emas gap atau mengikut bajet tuan-puan sehingga tuan-puan sampai target gram emas yang tuan-puan nak. Cukup gram emas dalam akaun, tuan-puan boleh keluarkan emas tersebut ke dalam bentuk fizikal. Bagi gold bar 50 gram dan juga 100 gram ini, kedua-dua emas ini boleh diambil di mana-mana cawangan Public Gold pilihan tuan-puan melalui temu janji sahaja. Bagi tuan-puan yang nak bermula, boleh sahaja rujuk pin video atau klik link di bio saya. Bantu sebaiknya. Semoga bermanfaat.